Assalamualaikum, kembali lagi di Wanis Machinery Channel. Okey, untuk review kali ni saya ada 3 barang nak review. Okey, tiga-tiga ni sama barang dia. Dia adalah satu driver drill, tapi kita ada 3 jenis untuk dia punya brand. Okey, macam dekat depan ni ada brand daripada DCA, yang ini daripada Stanley, yang ini daripada Packer. So, untuk video kali ni kita nak tunjuk benda yang sama, apa saja perbezaan dia. Ciri-ciri yang sama iaitu korang akan dapat 2 jenis bateri. Ada setengah brand tu dia ada bagi sekali dengan dia punya bit. Ada juga yang tak ada. Untuk sekarang ni kita nak tengok apa je perbezaan dia. Untuk barang pertama ni saya nak tunjuk satu barang daripada Packer. So yang ini korang akan dapat dia punya box. Okey, box dia jenis macam ni. Okey, senang nak buka. Macam tu je. And then korang boleh tengok isi dalam dia. So kalau untuk yang Packer ni korang boleh dapat harga di bawah RM100, termasuk sekali dengan dia punya bits kat sini. Okey. So kalau korang nak buat tebuk kayu, korang boleh pakai yang ni lah. So yang ini ada mata dia. And then dekat sini untuk yang Packer ni korang akan dapat satu adjustable extension yang korang boleh pakai. Okey, untuk macam korang yang selalu shopping dekat mana-mana apps kan, apps online, tapi korang kena pasang barang tu sendiri. Contohnya kalau korang beli laci ke apa, yang ini memang sangat berguna tau. Untuk tempat-tempat yang susah sikit, belakang dia ke, tepi dia ke, korang boleh pakai yang ni. So dia ada bagi 2 jenis extension kat sini. Okay, satu jenis yang boleh lentur, boleh adjust, satu lagi jenis yang macam ni. And then korang akan dapat beberapa, yang ini adalah nut, pembuka nut. Okey, untuk dia punya bateri korang akan dapat yang ini. Okey, bateri 12 voltage korang akan dapat 2. Untuk dia punya penggunaan mungkin korang boleh pakai dalam masa setengah jam. Tengok korang nak buat untuk apa. Macam biasa korang akan dapat dia punya manual book. And then yang ni satu charger. Okey, charger ni kalau korang tak ada, kita pun ada jual juga. So kita nak tengok terus pada dia punya mesin. Okey, yang ini adalah mesin dia. So sangat ringan tau. Untuk perempuan ke yang tak larat nak angkat berat, korang boleh pakai yang ni lah. Ataupun korang hanya buat kerja-kerja dekat rumah aja, korang nak DIY rumah, korang nak DIY barang dekat rumah sendiri, korang boleh pakai yang ni. Untuk dia punya Newton meter 0 sehingga 550. Untuk dia punya speed kat atas ni, untuk speed 1. Kalau untuk speed yang kedua daripada 550 sehingga 1500. Macam beginners kan mesti takut nak ikat dia punya bit ni dekat driver drill ni kan. Okey, saya nak tunjuk cara yang paling mudah yang tak menakutkan. Okey. So yang ni, okey, kalau letak macam ni, ni untuk akak-akak lah yang beginners, letak macam ni. Masukkan ni. Okey, bagi dia tegak. And then pusing kat sini je. Okey. 3 penjuru tu dia akan ketat tau. Nampak? Dia akan ketat. So, dia tak terkeluar. Nak buka pun senang je. Letak. Pusing kan. Bagi dia longgar. Macam tu. Ini kalau akak takut lah. Tapi kalau pro, abang-abang tu, dia macam ni je. Jadi dah ikat pertama dia. Okay, ni saya tukar speed kedua. Okay. So kita nak buka balik. Untuk driver drill yang kedua ni adalah daripada DCA. Macam yang korang tahu, DCA ni adalah salah satu brand yang besar juga, yang selalu orang pakai, yang selalu orang minat. Walaupun harga dia agak mahal sikit, tapi dia punya kualiti memang padu. Okay, so yang ini korang akan dapat this bag macam ni. Okay, bag dia lagi padu, lagi solid lah. And then kita nak tengok dalam dia. Korang akan dapat satu manual book ataupun warranty card dekat dalam ni. And then korang akan dapat satu dia punya charger. Okey, macam charger ni kalau korang rosak atau kehilangan, kita pun ada jual charger saja. And then untuk dia punya bateri, yang ini untuk DCA ni selalu orang salah beli bateri.
Okey, sebab orang confuse untuk dia punya permukaan atas ni. Sebab ada yang lepeh, ada yang bertingkat macam ni. Untuk yang ini, model dia adalah ADJZ 1202 ni. Untuk dia punya bateri adalah jenis yang macam ni. Kalau jenis yang lepeh tu boleh pakai untuk yang lain. So untuk bateri dia korang akan dapat 2. Yang ini adalah 12 voltage. Akan dapat 1 bit. Okay, dia ada bagi bit percuma dekat sini, tapi 1 sahaja. So dia bagi bit macam ni, yang korang boleh pakai depan atau belakang dia. Dan dia dekat atas ni dia ada 1 atau 2 untuk dia punya speed. Okay, ini sama saja untuk Newton meter dia. 0 sehingga 400 per minit adalah untuk speed yang pertama. Dan speed yang kedua daripada 400 sehingga 1500 untuk speed yang kedua. Dia ada indikator bateri dekat sini. So korang boleh tahu kalau bateri korang nak habis ataupun dia full. Dan untuk dia punya anti clockwise adalah tepi ni. Okay, sekarang kita dah tunjuk barang dia. Kita akan buat demo. Speed yang pertama. Okay, tukar speed. Ni yang pertama pun dah padu. Okay. So kita nak try buka dia. Untuk barang yang ketiga, yang ini driver drill daripada Standy. Okay, korang akan dapat satu box yang macam ni. Okay, yang ni box dia pun dah ada tahan lah. Standy, color dia dah lawa. Dia nampak macam professional sikit. Dan korang akan dapat dia punya charger macam ni. Korang akan dapat dia punya charger yang jenis macam ni. Mesin kat sini, color pun dah lawa. Color dia memang nampak macam professional sangat. Dekat atas pun dia ada 1 dan 2 speed. Satu speed dia daripada 0 sehingga 400. Untuk speed yang kedua 400 sehingga 1500. And then anti clockwise ada dekat tepi, kiri dan kanan. Ni pemicu dia. So ini adalah bateri dia. Okay, yang ni memang nampak sangat solid, sangat lawa. Lagipun untuk yang saya review hari ni, yang ni best of the best lah, yang saya boleh recommend dekat korang. Walaupun korang nak pakai untuk beginner, tapi yang ini memang sangat padu. Saya nak demo untuk pasang skru. Bismillah. Okay, ini adalah untuk first gear. Ini saya nak try untuk second gear dia. Korang tengok second gear ni memang padu tau. Sekarang ni saya nak buka skru. Okay, anti clockwise ni korang boleh pasang yang sebelah kiri, sebab tadi kita dah pakai yang belah kanan. Okay, macam mana demo tadi? Ada tak dapat sedikit ilmu? Macam akak yang tak pandai ikat tadi kan, saya dah ajar cara yang ikat, tak payah nak on yang ni lah. Sekiranya ikat manual lah tu, tapi kalau yang dah pandai, yang dah pro boleh je. Sebab yang tu kalau tak pandai pakai boleh juga mencederakan tangan lah. So tangan ni akan terkehil sikit lah. Okay, so antara tiga ni mana satu pilihan korang? Okay, korang nak cari yang harga bajet di bawah RM100, korang boleh dapatkan yang packer. Tapi untuk korang yang ada bajet lebih RM350 ke bawah, korang boleh dapatkan yang ni lah. Dua ni brand daripada DCA dan Standy. Tapi untuk recommended saya, korang boleh pakai yang ni lah, antara Standy ataupun DCA. Yang ini kalau korang nak pakai untuk yang heavy duty sikit saja daripada yang packer. Sebab yang packer ni kalau korang pakai macam tu, macam biasa-biasa je, tak ada masalah nak pakai. Dengan DCA, warranty dia adalah 6 bulan. Untuk Standy, warranty dia adalah 2 tahun. Sebab tu saya paling recommendkan kalau korang beli yang Standy ni, sebab dia punya warranty pun 2 tahun. Lepas tu yang ini kalau korang tengok demo tadi, dia padu sikit daripada yang lain. Okey, itu saja daripada saya. Okey, kalau ada apa-apa soalan dekat bawah ataupun sedikit teguran mengenai saya punya video ni, korang boleh je komen dekat bawah. Okey, jangan lupa subscribe, follow dan share untuk kita punya Oneness Machinery channel. Jumpa lagi di next video. Bye!